Pernah tak korang tengok satu pasukan yang masih ada pemain hebat, masih ada nama besar, masih ada penyokong luar biasa, tapi aura dia hilang? Itulah persoalan yang sedang menghantui Liverpool sekarang. Dan yang paling menakutkan, orang yang nampak benda ni paling awal mungkin Mohamed Salah sendiri. Bukan media, bukan fans, bukan pandit, tapi legenda terbesar Liverpool era moden. Sebab itu, bila Salah bercakap baru-baru ni, ia tak rasa macam ucapan perpisahan biasa, ia rasa macam warning. Warning tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada tactical, lebih besar daripada transfer, lebih besar daripada kalah menang. Salah bercakap tentang culture, tentang mentality, tentang standard dalam dressing room Liverpool. Dan bila korang dengar betul-betul apa yang dia cakap, ia sebenarnya sangat-sangat merisaukan. Sebab untuk pertama kali dalam beberapa tahun, Liverpool bukan sekadar nampak lemah, mereka nampak kosong. Mohamed Salah bukan jenis pemain yang suka bercakap sembarangan. Sepanjang karier dia di Liverpool, dia lebih banyak bercakap atas padang. Gol, assist, trofi, rekod. Tapi kali ini lain. Dalam interview bersama Sky Sport, Salah mendedahkan satu perkara yang dia dah bincang sendiri dengan pihak atasan Liverpool. Dan dengar betul-betul ayat ni, dia kata, bila saya pergi nanti, Liverpool perlukan contoh. Contoh bukan superstar, bukan pemain mahal. Contoh. Kemudian Salah sambung lagi. Dia cerita masa dia mula-mula datang ke Liverpool dulu. Tak ramai pemain buat extra work sebelum training. Jadi, dia mula datang awal, masuk gym awal, buat kerja tambahan sebelum dan selepas latihan. Dan perlahan-lahan, orang lain ikut. Inilah benda yang ramai fans tak nampak. Budaya dalam pasukan elit selalu bermula dengan contoh kecil. Bila pemain terbaik dalam pasukan datang awal, orang lain malu nak datang lambat. Bila pemain terbaik buat extra work, orang lain rasa bersalah kalau tak buat. Itu budaya, dan sekarang Salah takut budaya itu akan hilang bila dia pergi. Itu sebenarnya mesej paling besar daripada interview ini. Korang perasan tak, dalam beberapa tahun era Klopp dulu, Liverpool ada aura yang sangat berbeza. Walau tengah kalah, korang masih rasa mereka boleh bangkit. Walaupun ketinggalan, korang masih takut mereka akan comeback. Kenapa? Sebab mentality. Pasukan Liverpool dulu ada karakter yang gila. Ada pemain yang tak benarkan standard tu jatuh. Jordan Henderson, James Milner, Virgil van Dijk, Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah. Ini bukan sekadar pemain bagus, ini penjaga budaya dressing room. Kalau training intensity drop, akan ada orang marah. Kalau effort kurang, akan ada orang tegur. Kalau body language teruk, akan ada orang sound. Dan benda ni sangat penting dalam pasukan sebesar. Sebab jurulatih tak boleh kawal semuanya. Kadang-kadang pemain sendiri kena jadi polis dalam dressing room. Dan inilah yang Salah takut dan makin hilang. Bila Liverpool kalah 3-2 kepada Manchester United baru-baru ni, ramai fans marah tentang teknikal. Tapi, kalau korang tengok betul-betul game tu, isu dia lebih dalam. Liverpool nampak rapuh. Bila kena tekanan, mereka runtuh. Body language jatuh. Intensity hilang. Keyakinan hilang. Dan paling bahaya, tak nampak siapa yang nak tarik pasukan untuk bangkit. Dulu, kalau Liverpool jatuh, korang akan nampak Henderson menjerit. Milner tekan orang. Van Dijk organize line. Mane terus pressing macam orang kena rasuk. Sekarang, kadang-kadang Liverpool nampak macam sekumpulan pemain bagus, tapi bukan satu keluarga. Dan ada disconnect antara pemain dengan fanbase. Itu ayat yang berat. Sebab Liverpool terkenal dengan connection mereka. Anfield bukan sekadar stadium, ia hubungan emosi. Tapi musim ni, ramai fans rasa connection tu makin hilang. Lepas tu muncul pula isu mini break. Beberapa pemain Liverpool upload gambar bercuti selepas menang lawan Crystal Palace. Dan internet terus meletup. Apa ni? Patutnya training. Tak serius. Tapi kalau kita jujur, isu sebenar bukan cuti. Pep Guardiola pun pernah bagi pemain cuti. Van Dijk sendiri pertahankan benda ni. Dalam bola sepak moden, recovery sangat penting. Masalah sebenar ialah perception. Bila pasukan menang, coffee bar di training ground nampak cool. Bila pasukan kalah, coffee bar nampak macam simbol kemalasan. Bila menang, video pemain ketawa nampak chemistry. Bila kalah, video sama nampak tak fokus. Itulah bola sepak. Result change narrative. Tapi walaupun fans kadang overreact,
kata-kata Salah tetap terasa serius sebab dia datang daripada dalam dressing room sendiri. Dan bila legenda macam Salah mula bercakap tentang standard, itu petanda ada sesuatu yang dia sendiri risaukan. Satu benda menarik dalam ni ialah nama Dominic Szoboszlai. Szoboszlai ada potensi jadi pemimpin baru Liverpool dan memang betul dia ada swagger, ada confidence, ada aura. Tapi leadership bukan sekadar nampak cool. Leadership perlukan maturity, perlukan humility, perlukan konsistensi dan mungkin itu yang masih belum lengkap. Contoh paling obvious bila dia cium badge juara depan fans United di Old Trafford. Ya, Liverpool masih juara, tapi timing tu salah. Liverpool tengah kalah, fans tengah marah, performance tengah teruk. Dalam momen macam tu, fans tak nak tengok ego, fans nak tengok hunger. Dan inilah beza pemain hebat dengan pemimpin sebenar. Kalau kita fikir lebih jauh, apa yang Salah cakap ni sebenarnya bukan tentang Liverpool sahaja. Ia tentang bagaimana empayar bola sepak runtuh. Kebanyakan kelab bola sepak tak jatuh sebab kurang talent. Mereka jatuh sebab culture rosak. Tengok Manchester United selepas Ferguson. Mereka masih beli pemain mahal, masih ada superstar, masih ada duit. Tapi mentality dah hilang. Disiplin hilang. Standard hilang. Dan bila benda tu hilang, jatuhnya perlahan-lahan. Mula-mula perform inconsistent, selepas tu dressing room berpecah, lepas tu pemain mula selesa, lepas tu kalah jadi normal. Dan sebelum sedar, identiti pasukan hilang terus. Salah mungkin nampak tanda-tanda awal benda ni di Liverpool sebab dia sendiri pernah rasa macam mana budaya elit Liverpool dulu. Dan jujur, ini cabaran terbesar Arne Slot sekarang. Bukan sekadar cari replacement Salah. Mustahil cari replacement sebenar untuk Salah. Kita bercakap tentang pemain yang deliver hampir setiap musim selama hampir 1 dekad. Tapi lebih susah daripada cari gol Salah ialah cari mentality Salah. Sebab mentality macam ni tak boleh dibeli mudah-mudah. Korang beli pemain laju, korang beli pemain playmaker, korang beli finisher. Tapi nak beli obsession, nak beli disiplin, nak beli hunger, itu susah. Sebab itu Liverpool kena beli personality juga musim panas ni, bukan sekadar talent. Dan aku rasa ini ialah point yang paling tepat sebab cuba tengok balik pasukan Liverpool terbaik era Klopp. Apa persamaan mereka? Mentality monster. Bukan perfect technically, tapi monster dari segi mentality. Mereka lapar, mereka marah bila kalah, mereka obses nak menang. Dan yang paling penting, mereka paksa satu sama lain untuk jadi lebih baik. Sekarang persoalannya, siapa dalam skuad Liverpool sekarang yang ada aura macam tu? Van Dijk mungkin, tapi dia dah 35 tahun, tak lama lagi. Robertson keluar, Salah keluar, Alisson future dia belum pasti. Jadi siapa next generation leader? Ini persoalan yang sangat besar dan mungkin sebab itu musim ni terasa sangat pelik sebab kadang-kadang Liverpool masih boleh main bagus, masih ada quality, masih ada momen hebat tapi konsistensi hilang, intensity hilang dan bila pressure datang, pasukan cepat retak. Ini bukan sekadar isu tactical, ini isu mental. Aku rasa ramai fans Liverpool sebenarnya takut benda yang sama. Takut Liverpool sedang masuk fasa transition yang lebih bahaya daripada yang orang sangka sebab kehilangan Klopp dah cukup besar. Sekarang kehilangan Salah pula. Dan bila generasi yang bina budaya kemenangan mula hilang satu demi satu, akan wujud vacuum leadership, vacuum mentality, vacuum standard. Dan kalau tak dikawal cepat, ia boleh jadi permulaan kemerosotan jangka panjang. Tapi dalam masa yang sama, warning Salah juga boleh jadi peluang untuk Liverpool reset mentality mereka. Peluang untuk pemain muda mula sedar. Memakai jersey Liverpool bukan cukup dengan talent sahaja. Korang kena ada karakter, korang kena ada disiplin, korang kena sanggup suffer untuk pasukan. Sebab itu yang jadikan Liverpool menakutkan dulu. Bukan segera tactical system Klopp, tapi mentality kolektif mereka. Dan aku rasa itulah benda yang fans paling rindukan sekarang. Bukan sekadar menang, tapi rasa percaya. Rasa bahawa pemain atas padang akan mati-matian untuk badge itu. Rasa bahawa bila Liverpool jatuh, mereka akan bangkit lawan balik. Rasa bahawa dressing room itu masih penuh monster mentality. Sebab sekarang, kadang-kadang Liverpool nampak terlalu selesa, terlalu casual dan bila standard mula turun sedikit demi sedikit, akhirnya seluruh identiti pasukan boleh berubah.
Apa yang Salah buat sekarang sebenarnya sangat rare. Ramai legenda pergi dengan ucapan manis, good luck everyone, club is in good hands. Tapi Salah pilih untuk bercakap jujur. Dia tak attack sesiapa, dia tak salahkan sesiapa, tapi dia bagi satu warning yang sangat jelas, jaga culture ini. Sebab once culture hilang, sangat susah nak bina balik. Dan mungkin beberapa tahun dari sekarang kita akan tengok balik interview ini dan sedar bahawa Mohamed Salah sebenarnya dah nampak semuanya lebih awal. Sama ada Liverpool bangkit semula atau perlahan-lahan mula hilang identiti mereka. Mungkin bergantung kepada satu perkara sahaja. Adakah masih ada pemain dalam dressing room itu yang sanggup jadi contoh, sanggup datang awal, sanggup kerja lebih, sanggup marah bila standard jatuh, sanggup paksa semua orang maintain mentality elite. Sebab itulah warisan sebenar Mohamed Salah. Bukan sekadar gol, bukan sekadar trofi, tetapi standard. Dan sekarang Liverpool kena buktikan bahawa standard itu masih hidup walaupun tanpa dia. Apa pendapat korang tentang warning daripada Mohamed Salah ni? Sila komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya. Jangan lupa like, comment dan share. You will never walk alone.